أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك. اللهم رب يسر ولا تعسر، ربي تمم بالخير. اللهم ربنا هب لنا من لدنك علما ورحمة وحكمة، يا عليم يا رحيم يا حكيم. ألهمنا أرشادنا وعلمنا التأويل، ونعوذ بك من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا يا رب العالمين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، واجعله لنا حجة ولا تجعل حجة علينا يا رب العالمين. InsyaAllah kita mulakan majlis kita pada malam ini dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Malam ni kita sambung pada muka surat 400. Kita baca ayat baru. Sebelum daripada kita baca ayat baru, amo nak betul sikit maklumat yang amo royak pada minggu lepas. Minggu lepas amo ada sebut dalam surah Al-Mulk, surah Tabah, ada ayat yang menunjukkan bahawa orang-orang kafir Quraisy dia cuba untuk menafikan adanya kebangkitan semula, adanya perbicaraan hari akhirat, adanya syurga neraka. Kamu kata ayat tu ada dalam surah Al-Mulk, surah Tabah. Kamu silap. Kamu nak betul baliklah. Ayat tu sebenarnya duduk dalam surah Sajadah. Ayat dalam surah Sajadah. Wa qalu a idza dhalalna fil ardi a inna la fi khalqin jadid. Ayat.
Wa qalu, mereka berkata. Berkata sini maksud tanyalah. Dia tanya atau mempersoalkan. Aiza dhalalna fil ardi. Tokenlah apabila kita hancur repuk jadi tanah dah dalam kubur. Tokenlah kita ni lepas hancur repuk jadi tanah dalam kubur tu. Aiza kunna fil ardi. Aiza dhalalna fil ardi. Aiza, adakah apabila dhalalna, kami hancur repuk fil ardi, dalam tanah, lakunna la fi khalqin jadid, kita nak bangkit bangun jadi orang semula hak baru ke? Orang Arab duduk bertanya-tanya sama-sama dia. Sebab Nabi Muhammad diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala mari royak bahawa lepas pada mati kita akan dibangkitkan semula. Tujuannya gapo cikgu so? Tujuannya apa? Tujuannya nak hisab. Nak hisab, nak timbang, nak cara segala aktiviti hidup kita sepanjang hidup kita atas muka bumi ni, mana hak boleh bui pahala, mana hak boleh bui ngupah, mana hak boleh bui pelepah, mana hak boleh bui pahala, mana hak boleh bui dosa. Hak boleh bui pahala, balasan dianya nikmat, syurga lah, berakhirnya khulud syurga. Mana yang dosa, balasan dianya azab. Azab. Kesudahan dia enggak neraka lah. Sedangkan orang Arab duduk kata, kita tokenlah kita lepas jadi hancur repuk dalam tanah, nak hidup kelik semula, jadi orang semula. Wa qalu aiza dhalalna fil ardi a inna la fi khalqin jadid. Takkan nak jadi orang semula ada dek Muhammad pelawak tu. Muhammad pelawak tu. Tengok mana ada orang yang mati jak ritu lagi, jak beribu-ribu tahun macam itu. Tok nenek kita hak mati dah. Hak mati dah. Tak ada seorang pun bangun hidup kelik jadi perkataan lagu ni duduk main di bibir mulut orang-orang Arab nak menafikan. Mereka cuba menafikan adanya kehidupan kembali, kebangkitan semula. Sebab itulah banyak ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam girayak bahawa lepas mati ni kita akan bangun kelik. Kalau mu tak percaya, mu tengok bukit tu, mu tengok tanah tu. Kering kontang gersang. Tapi bila mari musim hujan, bulan 10, bulan 11, bulan 12 ni hijau bukit. Ada ke baru ni ke orang duduk atas gambar dalam WhatsApp tu, video ke apa dia tengok hijau bukit. Anak kiamat dah weh dunia kita dalam ni. Tengok bukit hijau habis dah. Negeri Arab memang lagu tu. Mari bulan 3, bulan 4, bulan 5, bulan 6, bulan 7, bulan 8, bulan 9, bulan 10 going. Kalau kita naik bah daripada Mekah pergi ke Madinah, sepanjang-panjang perjalanan dia kering. Pasir, batu. Tapi bila kita pergi Mekah buat umrah bulan 11, bulan 12, hijau bukit. Jadi kalau lagu itulah Allah Subhanahu Wa Taala berkuasa menghidupkan balik bumi yang telah mati, kering, kontang, tidak ada pokok, sebab tidak ada rupuk sorak pun. Tapi bila mari hujan, Allah hidupkan balik bumi. Lagu itulah cara Allah Subhanahu Wa Taala boleh menghidupkan balik manusia yang telah mati, repuk, hancur lebur. Manusia boleh berhidup balik. Antara bukti Allah Subhanahu Wa Taala tu royak cerita kepada orang Arab sebagai dalil Tuhan boleh buat hidup balik manusia ni. Allah mari cerita,
Cerita siapa dia? Cerita Uzair abaja. Cerita Uzair. Hak mati berapa lama? 100 tahun mati. Dia mati 100 tahun dah. Keldai dia apa mati habis upuk, racun upuk dah. Orang pun tahu memang racun upuk dah keldai-keldai dia pun. Tiba-tiba Uzair dihidupkan kembali. Jadi cerita Uzair ini sebagai bukti dalil, bukti kepada orang-orang Arab bahawa Allah berkuasa menghidupkan kembali manusia yang telah mati. Begitulah juga Allah Subhanahu wa taala awak mari cerita apa dalam Surah Kahfi tu? Ashabul Kahfi. Berapa orang? Ada kata 3, ada kata 5, ada kata 7. Ada kata 3, ada kata 5, ada kata 7. Tak tahu ke mana so. Tapi Allah Subhanahu wa taala sebut akhir di ayat tu, Allah lah yang Maha mengetahui berapa bilangan mereka. Selepas Allah sebut 7, Allah sebut dia saja hak tahu berapa bilangan ahli Ashabul Kahfi tu. Jadi cerita ahli Ashabul Kahfi ni sebenarnya menjadi dalil bahawa Allah berjaya menghidupkan balik. Cerita Ashabul Kahfi, semua masyarakat yang ada di sana, tak kira lah sama ada yang ada di Palestin ke Jordan ke di tanah Arab ke apa, cerita Ashabul Kahfi memang sudah tersebar lama. Dia memang dia mau tahu, dia mau ni hilang dalam gua 300 tahun lebih apa je. 300 tahun lebih hilang dalam gua, terkurung. Kenapa terkurung dalam gua? Sebab apa? Dia lari nusuk dalam gua, dia tutup pintu gua demo. Jadi mereka dianggap sudah mati. Jadi bila dah mati, apa dia berlaku? Hancur, repuk 300 tahun. Tiba-tiba selepas 300 tahun, mereka bangun semula. Jadi cerita ni adalah untuk membuktikan bahawa nak royak kepada orang Arab bahawa Allah berkuasa menghidupkan balik orang yang sudah mati. Dua cerita. Cerita mana lagi? Banyak lagi lah. Dia banyak kali Allah Subhanahu wa taala sebut bahawa Allah berkuasa menghidupkan bumi yang sudah pun gersang, kering, kontang, tak ada gapo. Bila hujan turun mari, hijau. Ini adalah antara bukti dalil. Dia orang nak cuba nak menafikan kehidupan, kebangkitan semula. Sebab apa? Sebab kalau ada dalam kepala dia bagi keyakinan, kepercayaan bahawa mereka akan dibangkitkan semula untuk dibicarakan, maka tak berani nak buat jahat. Jadi mereka melatih diri mereka untuk menjadi nekat melakukan kejahatan. Nak bunuh orang ke, nak bunuh anak ke, nak bergapo ke, nak beratu berani ke, dia latih diri mereka supaya nekat bertindak. Jangan dia cakap mati, jangan fikir ke mati. Mati sekali seorang, dia mati hati rupuk gelap, tak ada gapo-gapo hilang kisah kita. Tapi Islam mari Nabi, Islam yang dibawa mari Nabi SAW tidak lagu tu. Tidak lagu tu. Lagu mana? Selepas kita mati, cukup tempoh nanti Allah Subhanahu wa taala akan bangkitkan kita semula. Inilah antaranya waqalu a idza dhalanna fil ardi a inna la fi khalqin jadid bal hum, malah mereka itu biliqa'i rabbihim, dengan hari pertemuan dengan Tuhan mereka, yakni Allah, jumpa balik dengan Tuhan untuk cara di mahkamah mahsyar nanti, kafirun, mereka tak percaya. Tu dia. Jadi ayat ni, benda ni duduk dalam surah Sejadah. Ambo sebut minggu lepas dalam surah apa? Dalam surah Tabah. Silap ambo betul balik dah tu. Wallah. Baik, malam ni kita sambung buku surat 400, kita sambung
ayat-ayat terakhir daripada juzuk yang pertama Al-Quran kita ni. Lepas pada ni habis tafsir ayat-ayat ni, habislah kitab kita ni. Nampak gaya kita kena standby beli buku ataupun kitab juzuk yang kedua pula lah. Saya qulu subhan. Kita baca mana ni insya-Allah. Kalau dah kita baca terjemah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dengar sikit nak dengar suara ni. Dengar sikit. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu. قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون قل أتحاجون حركة مد لازم كلمة مثقل قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم
ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. Sadaqallahul azim. Panjang sikit malam ni. So 2, 3, 4, 5 ni 7 ayat. 7 ayat terakhir daripada juzuk yang pertama. Terjemahan dia, waqalu, mereka berkata. Mereka di sini merujuk kepada Bani Israel yang terdiri dari kalangan mereka yang beragama Yahudi dan Nasrani. Kunu, jadilah oleh kamu. Mana mereka menyeru orang ramai, tak kira lah Bani Israel ke bangsa Arab ke berapa ke, dia menyeru. Dia seru supaya apa? Supaya jadi Hudan au Nasara, jadi Yahudi ataupun jadi Nasrani. Mereka ajak orang ramai supaya menganut agama Yahudi, menganut agama Nasrani. Dengan arti kata lain, mereka juga berdakwah, mengajak orang menganut agama masing-masing. Yahudi ajak orang supaya orang ramai ikut Yahudi. Nasrani juga lagu tu, ajak orang ramai supaya ikut agama Yahudi. Nasrani. Nasrani Kristian lah. Kalau dulu sebut Nasrani, lalu dia sebut Kristian. Tahtadu, nescaya kamu akan beroleh hidayah. Kalau mu masuk Yahudi, mu akan mendapat hidayah daripada Allah. Itu kata orang Yahudi. Kata orang Nasrani pula, kalau mu jadi orang Nasrani, kalau mu masuk agama Nasrani, jadi pengikut agama Nasrani, kamu akan mendapat hidayah daripada Allah. Kamu akan mendapat hidayah daripada Allah. Jangan kata orang kafir, orang Yahudi, orang Nasrani ni dia tak percaya Tuhan. Tak. Dia percaya Tuhan. Dan perkataan hidayah hanya ada pada agama langit sahaja. Agama kepercayaan manusia, agama rekaan manusia,
Tidak ada perkataan hidayah. Tidak ada perkataan taufik. Tidak ada perkataan ikhlas. Terma ataupun perkataan-perkataan seperti ini hanya ada pada agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada langit melalui nabi-nabi yang telah pun diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala nak royak bahawa orang Yahudi dan juga orang Nasrani menyeru orang ramai supaya menganut agama mereka. Sebab apa Cikgu Usul? Semakin ramai orang ikut kita, maka kita akan menjadi semakin kuat dan berpengaruh. Sebab politik kita lalan ni lah. Kau ramai orang sokong, kau kuatlah kita. Sebab tu pakai duk ngepeng tu. Ngepeng duk seru orang supaya orang pakai sokong kita. Duk sekali dengan kita. Masuk. Apa? Kumpulan kita. Kumpulan pun tak sedap kumpulan. Masuk parti kita. Masuk parti sendiri. Sokong parti kita. Sokong wakil kita. Calon kita. Bila dah menang, banyak kursi di Dewan. Tak kira lah Dewan Negeri ke Dewan Parlimen ke. Maka kita boleh betul. Samalah ni. Jadi seruan mereka ini bukan sekadar seruan menganut agama sahaja, tapi seruan di sini untuk menguatkan dan mengukuh pengaruh mereka, mengukuhkan politik mereka untuk menguasai. Qul, lalu Allah Subhanahu wa taala ajar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh tolak dakwah dan seruan mereka. Allah ajar kepada mereka. Allah ajar kepada Nabi nak tolak seruan lagu ni, dakwah lagu ni, cara ngepeng lagu ni. Lagu mana cara? Bal millata Ibrahim hanifah. Sebaliknya, agama bawaan Nabi Ibrahim sahajalah hanifah, yang bersih, suci daripada unsur-unsur penyelewengan, unsur-unsur kesesatan. Kenapa lagu ni cara jawab Cik Usul? Dia ajak supaya jadi Yahudi. Orang Yahudi ajak orang ramai supaya jadi Yahudi, nak mengukuhkan pengaruh dan politik mereka. Orang Nasrani ajak orang ramai supaya menganut agama Nasrani untuk mengukuhkan pengaruh dan politik mereka supaya dapat menguasai. Tapi Allah ajar Nabi jawab kempen mereka, bal millata Ibrahim hanifah. Sebaliknya, ajaran yang dibawa oleh Nabi Ibrahim sahajalah agama yang suci, benar, bersih daripada segala kesesatan, segala penyelewengan. Nabi jawab, Allah ajari pasal apa? Orang Yahudi, mereka mengikut ajaran Nabi Ibrahim. Orang Nasrani pun lagu tu juga. Mendakwa mereka menganut ajaran Nabi Ibrahim yang turun-temurun diwarisi oleh Nabi Isa, yang disebarkan oleh Nabi Isa. Orang Yahudi pula mendakwa mereka mengikut ajaran Nabi Ibrahim yang diwarisi daripada Nabi Ibrahim melalui keturunan nabi-nabi dan rasul-rasul Bani Israel, bermula daripada Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Yaqub, Nabi Yusuf, dan nabi-nabi kaum Bani Israel yang berjumlah beratus orang. Tak kena bunuh saja 70 orang. Kaum Bani Israel hak kena bunuh saja 70 orang. Hak tak kena bunuh, kesimpulannya Nabi dari golongan kaum Bani Israel ni 100 orang lebih ada.
Sampailah kepada Nabi Musa, Nabi Harun yang diwarisi melalui kitab Taurat yang ada di tangan mereka. Sebab tu dia kata kalau demo masuk agama Nasrani, nak masuk agama Yahudi, demo akan beroleh hidayah daripada Allah. Sebab agama ni agama warisan daripada Nabi Ibrahim. Hak ni pun kata lagu tu juga. Orang Arab pun kata lagu tu juga. Orang Arab pun mendakwa bahawa agama yang mereka anuti ini adalah agama warisan daripada zaman Nabi Ibrahim melalui jalur keturunan Nabi Ismail dan keturunannya sampai ke zaman mereka. Hak ada pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka beranggapan bahawa mereka menganut ajaran Nabi Ibrahim. Buktinya Kaabah ni. Kaabah ni dibina oleh Nabi Ibrahim. Kita duk jaga. Jak itu beribu-ribu tahun dah tok nenek kita duk jaga. Siapa kita hari ni? Ni Telaga Zamzam ni. Telaga Zamzam ni hasil daripada tumit Nabi Ismail, tok nenek moyang kita ni. Kita duk jaga jak itu sampai ke lalan ni. Berlapis-lapis keturunan dah. 450 keturunan. Lapis keturunan dah. Kita dah jaga ni. Kita meneruskan ajaran Nabi Ibrahim. Urusan haji ni. Tiap-tiap tahun. Sejak daripada zaman Nabi Ibrahim. Sampai sekarang. Kita yang uruskan. Bukan setakat urus. Orang mari. Kita je beri makan. Kita je beri minum. Kita je bagi tempat tinggal. Kita urus semua sekali. Inilah ajaran Nabi Ibrahim yang sebenar. Orang Arab Quraisy kata. Yahudi pun kata ajaran Nabi Ibrahim. Nasrani pun kata Nabi Ibrahim. Orang Arab Quraisy pun kata Nabi Ibrahim. Mari Nabi Muhammad kata ajaran Nabi Ibrahim adalah ajaran yang sebenar. Pasal apa? Sebab dah mu kata mu ikut ajaran Nabi Ibrahim. Mu kata mu ikut ajaran Nabi Ibrahim. Mu pun kata mu ikut ajaran Nabi Ibrahim. Ajaran Nabi Ibrahim adalah hanifan. Suci, bersih daripada segala kesesatan. Baik, apa punca kesesatan? Tak kira lah agama Nabi Ibrahim ke, agama Yahudi ke, agama Nasrani ke, orang Arab ke, apakah punca kesesatan? Kesesatan punca yang pertama ialah apa tu? Syirik. Syirik boleh berlaku dalam 8 cara. Cikgu Din ada? Tak sebut nama Cikgu Din. Syirik boleh ada pengurusi kita. Pengurusi ke presiden ke panggil? Pengurusi baru kita. Syirik boleh berlaku dengan melalui 8 cara. Syirik dalam beribadah. Syirik dalam berdoa. Syirik dalam hukum, mengambil hukum. Syirik dalam dalam gaya pemerintahan. 8 jenis syirik. Syirik dalam beribadah. Allah Subhanahu wa taala also mendedahkan syirik dalam beribadah. Ma yuqarribuhum. Kami tidak sembah patung-patung berhala itu. Illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Supaya patung-patung berhala itu mendekatkan kami dengan Allah sedekat-dekatnya. Apa makna? Mereka menjadikan patung berhala sebagai perantaraan antara mereka dengan Allah. Allah tak sih lagu tu. Allah nak sembah direct dia. Doa direct dia. Nampak tak? Satu syirik. 8 bentuk syirik boleh berlaku. Ini kita cerita kemudian. Nombor 2. Tasbih. Kesesatan berlaku dalam agama Yahudi. Kesesatan yang berlaku dalam agama Nasrani. Kesesatan yang berlaku di kalangan umat Arab. Yang kononnya mengaku semuanya mengikut ajaran Nabi Ibrahim.
berpunca daripada tasbih. Apa makna tasbih? Pemahaman yang salah terhadap perkara-perkara yang berkaitan dengan agama. Pemahaman yang salah. Bagaimana cikgu nak? Pemahaman yang salah daripada dasar Islam yang sebenar. Contoh, minta maaf mau sebut contoh dia. Politik dengan agama, suku-suku. Politik suku agama. Ini pemahaman yang salah dalam Islam. Ada lagi pakai buah tu dalam. Kesan daripada pemahaman salah ini, okey, nak keceh agama atas masjid boleh. Nak keceh politik. Sedangkan politik dengan agama ni penuh sekakit mana? Bisa tak? Nak berhenti. Yang ketiga, inhiraf. Inhiraf. Gelecer ni. Inhiraf ni gelecer. Gelecer. Dia bermula dari kelas sikit ya. Contoh inhiraf Bani Israel. Ini contoh inhiraf orang Yahudi. Contoh. Bangsa Bani Israel adalah bangsa yang paling mulia di sisi Allah. Mereka mendakwa nahnu abna'ullah wa ahibba'uh. Kami ini anak-anak Allah. Dan kami ini juga adalah kekasih Allah. Dengan sebab kerana mereka menganggap diri mereka, bangsa yang paling mulia di sisi Allah. Maka daripada situ mereka semakin sesat. Akhirnya lalani gawa. Bangsa kami adalah bangsa yang paling mulia di sisi Allah. Bangsa lain yang ada di muka bumi ini semuanya ghaim. Orang putih kata ghaim. Ghaim. Jadi sesiapa yang membunuh ghaim boleh pahala. Satu kemuliaan dan boleh pahala. Sebab tu dia bunuh orang Palestin ke, dia bunuh orang gapa-gapa, tak ada langsung rasa berdosa. Malah mereka rasa bangga dan mulia bila boleh bunuh orang. Tak kira lah 200 orang ke, 1000 orang ke, berapa ribu orang ke dia bunuh. Dia tak ada rasa langsung bersalah. Sebaliknya, rasa mulia dan bangga. Lepas tu katalah gapo, kutuklah gapo kepada Yahudi, hodok bunuh orang Israel, bawa orang Palestin ni. Orang kata pekak badak. Pasal apa? Dia bermula daripada kami adalah bangsa yang paling mulia. Tapi dia pergi kau belajar, kau inhiraf, sehingga berlakulah apa yang berlaku sekarang. Yang keempat, banyak ni punca kesesatan setiap agama. Menjauhkan diri daripada kerasulan.
Istib'adur risalah. Arab kata istib'adur risalah. Menjauhkan diri daripada kerasulan. Mereka cuba menolak dan tidak percaya Nabi Muhammad Rasul. Masa Nabi belum dilantik menjadi Rasul, masa Nabi belum mengaku Nabi itu Nabi, masa Nabi itu adalah Muhammad, mereka gelar Nabi itu Al-Amin. Mereka menganggap Muhammad inilah sosok tubuh badan yang bakal akan menjadi pemimpin agung bangsa Arab. Suatu hari nanti, bila orang tua-tua ni sudah tidak ada, mereka sedang membina, mengharapkan Nabi Muhammad inilah yang bakal akan dilantik menjadi pemimpin agung bangsa Arab suatu hari nanti. Tapi bila Nabi umur 40 tahun, Nabi kata dia ni adalah Rasul utusan Allah, pelawak Muhammad. Tak ada benda lain kamu nak kecek. Bos takat ayat Rasul aku boleh kata. Mudah baca ayat tu ayat ni, mereka belajar dari mana? Macam-macam tuhmahan yang dilontarkan oleh orang-orang Arab Quraisy untuk menjauhkan diri daripada mempercayai Nabi itu adalah Rasul. Ini punca kesesatan mereka. Dan banyak lagi. Sambung pada minggu hadapan. Wa kana min dhalalihim, adalah punca kesesatan mereka asyirku wat tashbihu wat tahrifu inhiraf wal juhudul akhirah. Wal juhudul akhirah ayat yang baca mula-mula tadi, betul tadi. Wal juhudul akhirah, nak buang rasa dan kepercayaan adanya hari kebangkitan. Istib'adur risalah mupak. Wa syuyu'ul amamul qabih, suka melakukan perbuatan kerja huduh. Istidaa' at-taqalid wal batilah, berlaku bid'ah. Bid'ah dalam kepercayaan yang sesat. Indirasul ibadah, menokok tambah dalam beribadah. Ini di antara punca-punca setiap umat, tak kira lah Yahudi ke Nasrani ataupun umat Arab ke, yang punca-punca mereka menjadi sesat selepas daripada peninggalan Nabi mereka. Dan kita kena ingat, kita kena ambil faham bahawa perkara-perkara inilah juga yang menjadikan kita umat akhir zaman boleh tersesat daripada ajaran Nabi Muhammad, Nabi kita yang sebenar. Dalam keadaan kita mengaku kita ni menjadi penganut umat Nabi Muhammad, sama seperti mereka menganut umat Nabi Ibrahim. Yahudi kata dia menganut umat agama Nabi Ibrahim. Nasrani kata mereka menganut agama Nabi Ibrahim. Arab menganut agama Nabi Ibrahim. Kita yang mengaku menganut umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agama bawaan Nabi Muhammad, kalau sekiranya ada benda-benda ni dalam kehidupan kita, kita juga terdedah kepada kesesatan. Jadi kena mengaji apa yang dimaksudkan dengan syirik. Kena mengaji apa yang dimaksudkan dengan tasbih. Kena mengaji apa yang disebutkan tahrif inhiraf. Kena mengaji. Kena ambil tahu. Sebab apa? Kalau kita tidak ambil tahu, dibimbangi, kita yang terpalit dengan perkara-perkara ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan usia kita dalam pengajian untuk mencari ilmu pengetahuan yang boleh kita jadikan panduan supaya hidup kita selamat dunia akhirat. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna minhu ma jahilna. واغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمعلمنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا ارحم الراحمين والحمد لله رب العالمين.